13 anggota sindiket curi kereta yang dikendaki polis akhirnya ditahan. 2 daripada mereka wanita tempatan. Ketua mereka dikenali sebagai Hassan Budu pula masih diburu. Mereka ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Lembah Kelang awal bulan ini. Turut ditemui 11 kenderaan disyaki dicuri dianggap bernilai RM300,000. Menurut polis, Hassan Budu atau Syamsul Bahari Awang Noh amat dikendaki polis Terengganu. Modus operandi sindiket mencuri kenderaan yang mudah dijual. Setiap kereta dijual pada harga RM15 hingga RM30,000. Mencuri kereta di Lembah Kelang, kemudian membawa ke Pantai Timur. Ada yang dijual terus ke negara jiran, ada yang tanpa sebarang penambahbaikan pengubahsuaian. Ada juga yang dijual di pasaran tempatan, tetapi kebanyakannya akan diubahsuai di satu kawasan di Terengganu dan satu kawasan di Kelantan. Di mana chassisnya akan diubah ataupun dikenakan atau dipakai pada satu kereta lain.